Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hari ni aku nak sambung buat enjin S1R ni. Macam aku cakap lah tadi, aku nak pergi mesin balancer lah, rendahkan tapak blok lah. Adalah 2-3 kerja engineering, beli barang-barang mana yang tak cukup. Okay, untuk siapa yang baru tengok channel aku, macam biasa channel aku tak ada test ride ni semua, tak ada Aku lebih kepada pemasangan lah. Pemasangan, lebih pada pemasangan teknikal lah, itu je. Dengan data-data enjin lah. Kalau kau nak suruh aku ride apa semua, tak ada lah. Okay. Okay, hari ni aku nak pasang clutch Okay. Ni balancer ni aku dah potong. Tu hari macam ni besar dia, 1,800 kg. Yang ni lebih kurang tinggal 1 kilo tak lah aku ni. Tinggal 1 kilo lah. Ni aku dah mesen Dah mesen. Sekejap lagi kita akan pasang Okay, balancer ni asal dia 1,800 kg. Jadi aku dah mesen. Pergi hantar foundry mesen. Dia jadi 1 kilo lebih sikit 1 kilo 200-300 gram tak silap aku lah. Tak sampai pun. 1 kilo 40 gram ke 1 kilo 60 gram. Bagi aku okey lah untuk kegunaan harian. Aku pun tak tahu lah dia guna kat mana motor ni, guna harian ke apa ke. Jadi jomlah layan aku pasang video ni. Washer gearbox semua. Washer ni. Washer lah. Ada plastik tu tak ada? Dia tak ada plastik Plastik tak ada. Washer bunga. Washer bunga. Washer clip. Tu washer clip tu. Washer 3 kaki. Okay. Dengan bush dia. Bush tu. Okay. Lepas tu ni gear. Sub gear tu bau. Lain semua dah komplit. Dah komplit dah. Ini semua aku dah ikat dah siap. Tang ni ada. Tang ada ni, semua aku dah ikat ni. Belum ikat. Ambil apa? Ambil box 10. Apa? Okay, tu. Dia tak payah tu. Cordless CR15. Kau ada nampak dia punya tu tak? Dia punya apa? Bukan jaring strain ni. Tu dekat tempat, dekat dalam kotak S1R dia. Tu. Ambil box 10. Apa L10. Ni jangan lupa Ni sangat penting Kadang-kadang aku ada je jumpa yang tak pasang benda ni. Aku pun tak tahu kenapa. Mungkin dah power kot dia tak nak pasang benda ni. Dia menggunakan penapis gaib.
Tapi kalau aku pasang ni. Mangkuk kelas dia. Okey, dia punya mangkuk kelas ni diguna daripada brand ESR. ESR punya mangkuk kelas. Dia punya tu, dia punya clash plate semua. Iron plate ni. Tu mangkuk dia. Ada separuh orang dia rendam. Macam aku nanti aku dah pasang nanti aku tahulah rendam. Sekarang ni nak bagi korang tengok je. Sebenarnya kalau aku pasang pun sebenarnya rendam juga dalam minyak hitam. Tapi kalau tak rendam pun sebenarnya tak ada masalah pun. Nanti waktu kau nak start nanti kau main-main lah kelas tu kan dia terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Jadi minyak hitam sentiasa ada je. Kalau macam main drag kan dia sengat-sengat dengan motor tu kan. Dia nak bagi clutch plate tu tak terbakar semua. Supaya minyak sentiasa lalu dekat sini. Tapi kalau seeloknya kita akan rendam lah. Okay, yang ni aku bagi pasang dulu. ESR punya clutch plate, ESR punya iron plate. Barang ni okey lah. Kat tempat aku sini pun ramai yang pasang ni. Memang percaya lah. Ambil sekolah boleh. Barang-barang dari brand ESR. Pak ESR motor. Okay, aku dah selesai masukkan ni. Tinggal aku nak masukkan ni je. Masukkan dia punya spring. Alah, pasang clutch plate ni semua orang boleh tahu lah. Budak sekolah rendah pun dah tahu pasang clutch plate ni. Kalau nak tengok, silalah tengok video aku pasang clutch plate ni. Sekarang budak sekolah pun dah pandai dah tukar clutch plate sendiri. Tak payah pergi kedai lah. Ya, budak-budak taman aku semua buat sendiri. Bermodalkan cordless bapak dia bantai buat sendiri. Macam biasa lah channel YouTube aku tak berapa nak main TikTok sangat. Kalau kau tak ada kau pergi, kalau korang tak percaya kau pergi tengok TikTok budak sekolah je pasang pasang clutch plate. Kadang-kadang malam live motor budak-budak ada. Tak apa pun kalau kau nak tengok aku pasang ni, silakanlah, tak ada masalah. Ilmu yang aku bagi ni halal. Tak ada ungkit-ungkit. Ambil. Kau nak pasang S1R nanti, kau buka je video aku macam mana aku pasang, macam tu lah hasilnya nanti. Ada separuh orang marah aku pakai cordless buat macam ni. Nanti boleh patah. Ya, kalau tangan tu tekan tak ada pakai otak, memang patah skru ni. Tapi dia tekan pun dia ada cara dia. Kau push je macam tak ada otak, memang jahanam lah.
Tapi kadang-kadang terkena tak sekali. Tergadai duit aku ganti orang punya. Aku tekan. Bila tekan tak ada otak, kelak tak ada, dia boleh patah. Jadi apa tindakan seterusnya? Kita belikan je lah. Sebab kita dah salah, kita yang patah kan. Jangan kau salahkan barang. Dah lah kau tekan pakai cordless. Cordless bukan ada perasaan pun. Lepas tu patah, dia cakap, alah barang kau tak tahan. Tak, sebenarnya kau salah. Tu je bagi aku. Sebab aku pernah lalui benda ni. Kalau aku patahkan, aku ikat terkuat ke, aku gantilah balik. Janganlah kau salahkan barang tak tahan. Dia bila tak tahan, yang cerita tak tahan tu bila kau dah pakai. 6 bulan kau pakai rosak, makna benda tu tak tahan setahun lah. Sampai 6 bulan je. Kebanyakan macam tu lah. Tapi kalau yang bab-bab macam ni, kau tengah ikat patah, makna salah kau lah. Tiba-tiba kau rasa malas nak ikat pakai spanner, kau ikat pakai cordless. 1 jam tekan macam nak ikat nak tayar. Memang patah lah benda ni. Apa-apa pun, kalau orang bagi barang tu, jagalah elok-elok. Okay, yang ni aku dah selesai pasang. Ni kita masuk washer ni. Sebab dia bukan macam high power. Kalau high power, dia ada benda warna hitam. Kalau macam ni, dream punya pakailah washer tengah ni. Ni pun bukan washer dia sebenarnya ni. Kalau ikutkan aku, ni washer crankshaft high power. Yang warna biru, bawah auto. Tapi boleh je pasang. Tak ada masalah apa pun. Nanti kita adjust lah balik kelas dia. Tu. Dah masuk. Washer kat situ. Okay tu. Mana auto ni? Bernadikan auto 1 kilo lebih sikit. Bismillah. Tu. Macam ni lah penampakan dia. Kalau kau dah pasang, gigi ni kau dah pusing, dia cun-cun je. Ini semua tak kena. Enjin ringan, 1 jari pun boleh pusing. Maknanya ni dah okey ni. Okay, kejap lagi aku nak ikat dia punya nut lah. Ikat dia punya nut, tutup casing. Okay, macam ni penampakan dia. Ni washer yang 3 kaki ke 5 kaki tu tak ada tau. Dia ada washer outside je. Jadi aku taruh tu buat ni. Tu yang warna merah. Biasa aku taruh ni lah, Loctite. Kiri kanan taruh Loctite. Okay, kalau yang ni, apa yang beza dia, dia tak ada penutup dan penapis minyak tu kau tahu kan. Kalau EX5 biasa dia ada benda tu kan. Apa yang perlu kau buat kalau kau nak pakai macam ni, crankshaft ni kena tebuk lah. Kena tebuk pop. Tak tebuk pun tak ada masalah sebenarnya. Ada je minyak hitam dalam tu. Tapi ada orang cakap tebuk baguslah. Kalau tak nak tebuk pun tak ada masalah. Sebab contohnya kalau kita jack rod pakai road to stroke pun, dari mana datang minyak hitam tu? Dia harapkan minyak hitam yang memercik dalam enjin ni lah. Macam ni lah. Kalau kau jack rod pakai road to stroke, dia akan jadi macam ni. Sekejap aku bagi contoh. Okay, ni contoh crankshaft jack rod nampak? Ni tutup. Sebelah sini ada lubang. Sebenarnya kalau ikutkan kena tutup, sini masuk. Tapi ni pun tak ada tebuk pun. Boleh je pakai, lama je pakai, tak ada masalah. Cuma yang ni dah jam lah sebabnya tori piston pecah. Macam ni je. Dia lubang apa? Tak ada lubang minyak hitam pun. Cuma diharapkan bila enjin tu berpusing, dalam enjin tu bila berpusing, ni semua terpercik ni, kena ni bearing-bearing ni. Sekejap aku tunjuk lagi contoh dia tu. Ambil kan tak mu? Okay, ni contoh lagi tu lah. Ni yang elok ni. Nampak? Kalau 4 stroke sini dia tutup kan? Yang nampak?
Ni dia guna rod rod 125Z. Pijat tinggi lah. Cuba kau fikir sendiri lah. Mana ada laluan minyak hitam kat sini. Sedangkan hakikinya minyak hitam tu masuk sini, lalu masuk sini. Sedangkan yang ni pakai rod to stroke. Jadi dia hanya menggunakan minyak hitam yang bila enjin ni berpusing, dia percikkan minyak hitam dalam enjin je untuk basahkan bearing. Tapi boleh je pakai, tak ada masalah. Benda ni dah lama pun kita orang pakai. Tahun 2000 berapa? 2006 dah ada benda ni macam ni. 2003 waktu tu permulaan tak berapa cantik lah dia orang buat jet road. Tapi bila dah 2006 tu cantik lah. Nampak? Ni contoh-contoh custom jet road yang aku cakap tak ada pun lalu minyak hitam dalam pin. Ni contoh dia. Okey, contoh yang lalu minyak hitam macam ni pula. Okey. Yang ni jenis, yang ni stroke 70 nampak. Ni menggunakan rod Y15 lah. Y15 size 107 tak ada aku. Yang ni jalan minyak hitam. Tengok dia ada water jacket kat sini. Nanti bila masuk kat sini minyak hitam akan keluar kat sini lah. Ni ada laluan minyak hitam semua nampak. Jadi dia ada dua jenis lah. Yang tak lalu minyak hitam dengan yang lalu minyak hitam. Sebenarnya dia kena je. Bila dia laju dia kena je. Tak ada masalah apa pun. Dia akan keluar juga minyak hitam kat sini. Sini dia tutup masuk kat sini. Lepas tu dia akan jalan keluar kat sini. Kalau jet rod yang guna rod 4 stroke ni okey lah, tak ada masalah apa, tak takut dah. Ada separuh orang dia tak nak pakai rod 4 stroke, dia kena pakai rod 2 stroke. Tapi pakai rod macam ni dia lebih ringan lah. Dia punya kedudukan pun cantik. Dia lebih ringan lah daripada rod 2 stroke. Sebab rod 2 stroke nanti kau nak kena tambah bush lah, apalah, tu merepek-repek sikit lah kerja dia. Okey. Ni salah satu contoh lah yang jalan minyak hitam ni. Nampak? Dia pakai pin 22 rod apa ni? Rod Y15. Okey, yang ni aku bagi contoh rod yang keluar minyak hitam kat sini. Kau kasi tengok sikit. Kau tembak WD-40 tu tengok. Sini ada keluar minyak hitam. Nampak? Ni contoh yang rod lalu minyak hitam lah. Guna rod Y lah. Nampak? Dia keluar memang. Yang ni pun okey pakai, tak ada masalah. Semua pun okey. Nah, simpan. Lap luris. Kita sambung balik Okey, owner ni dia guna clutch tangan ni. Nampak? Sambung. Pasang. Dia gunakan clutch tangan high power. Tapi okey je, tak ada masalah apa. Tu. Okey, enjin ni aku dah sangkut Buat ni piston dia. Okey, pasang guys. Tengok. In kingdom. Tu hari piston ni tak apa, tenggelam banyak. Jadi aku potong dia punya tapak blok Patutnya ada je yang orang potong tapak ni, tapi tak mau Aku potong tapak blok Mudah Ambil blok dia. Pasang. Okey. Yang ni biasa tu hari aku potong 2.8 lah. Dia punya deck clearance macam ni lah. Lebih kurang 0.8 lah sekali dengan gasket ni. Bawah ni tak ada gasket ni. Nanti ada gasket dia jadi 0.8 lah untuk piston 62. Okey. Dia punya penampakan. Okey, macam magnet aku review sikit lah. Magnet ni magnet racing ni. Magnet racing dia lagi lah.
Dia magnet racing tapi delay lagi. Dia magnet yang macam ni apa? Magnet yang ada coil macam ni. Okey. Macam ni lah lebih kurang dia punya penampakan. Nanti aku settlekan dia punya head, baru kita pasang. Lanjutlah. Aku akan tengok yang ni, aku akan beritahu lah berapa timing chain yang kita pakai. Okey. Hingga kita berjumpa di lain episod. Hari pun dah malam. Aku pun dah nak balik ni. Sehingga kita berjumpa di episod lain. Assalamualaikum. Bye-bye.